Kecacatan bukannya satu penghalang untuk berjaya. Masa saya belajar di Amerika, dalam setahun kita belajar tu, ada 1 minggu kita tak belajar, diberi cuti. Dia panggil International Week, Minggu Antarabangsa. Raja Syamri Raja Hussein, seorang pakar motivasi yang tidak asing lagi di tanah air. Sungguh pun dilahirkan dengan fizikal serba kekurangan. Dia reda dan baginya ia adalah satu anugerah dari Allah yang Maha Esa. Anak kedua daripada 7 adik-beradik, Raja Syamri dibesarkan di Pasir Putih, Kelantan. Kebun getah yang mengelilingi kediamannya ini suatu ketika dahulu adalah punca rezeki utama bagi keluarganya. Raja Syamri mula mengenal abjad A, B, C dan angka 1, 2 dan 3 di Sekolah Kebangsaan Bukit Raja. Dengan keadaan fizikal serba kekurangan, di sinilah bermulanya liku-liku cabaran dalam hidupnya. Membesar seperti insan biasa, namun di sebalik proses kedewasaannya, pelbagai liku, suka, duka yang terus terpahat di sanubarinya. Sebenarnya saya dilahirkan dalam satu keluarga orang kampung biasa dan saya dilahirkan tanpa sebelah kaki. Juga jari-jari tangan saya melekat. Konon-kononnya adalah kesilapan di pihak ibu bapa menyebabkan anak itu dilahirkan begitu. Setiap ibu mengharapkan anak yang dilahirkan sempurna sifatnya. Kelahiran Raja Syamri adalah dugaan terbesar dalam hidup Tuan Jah. Namun kasihnya tidak berbelah bagi dan tetap menidakkan kata-kata masyarakat lain. Memanglah masa dia lahir tu memanglah sedih kan. Sedih. Anak orang lain tak macam tu. Yalah, tak kisahlah apa orang kata pun. Macam dia masa dulu, masa darjah 1, masa umur 6 tahun, masa duduk di Macang masa tu. Dia pergi sekolah tak kaki sebelah gitu. Tukang kebun dukung dia gendong belakang pergi klinik. Siapa kau dapat kaki pesu. Raja Salawati, adik bongsu Raja Syamri, sentiasa meletakkan abangnya sebagai idola di dalam hidupnya. Pelajar kejuruteraan perisian grafik dan multimedia ini berhasrat untuk bekerja dengan abangnya setelah tamat pengajian kelab. Kadang-kadang saya tak nampak pun perbezaan tu. Sebab keadaan di mana Abang Raja tu sendiri yang seolah-olah memenuhi ataupun menutup kekurangan tu dengan sikap dia sendiri yang selalu mendorong saya. Raja Salwana, adik paling rapat dengan Raja Syamri. Dia tidak pernah merasakan kekurangan dalam diri abangnya kerana Raja Syamri sentiasa menggalas tugas berat, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keselamatan adik-adiknya. Saya sebenarnya tak rasa pun kekurangan yang ada pada dia. Tak rasa pun yang dia ni seorang yang cacat. Malah saya rasa dia sama je dengan orang lain. Sekarang ni baru saya sedar tengok, tak ada kaki rupanya. Seolah-olah macam tu, cacat ke abang aku ni? Memang tak rasalah. Raja Hussein Raja Sulaiman, nadi kekuatan Raja Syamri dalam meneruskan langkah kecilnya. Sifat arwah ayahnya yang sentiasa mendorongnya membuatkan dia sentiasa bersyukur dan terus ingin berjaya seperti insan lain. Abah terutamanya telah membawa saya ke mana saja beliau pergi, memperkenalkan saya kepada semua kawan-kawan dia, telah melakukan satu tindakan yang amat berani, yang amat merendah diri, memperkenalkan saya, menerima kekurangan saya, menjadikan saya melihat dunia ini seperti mana orang-orang biasa melihatnya.
Raja Kalsum Raja Sulaiman, kakak Raja Hussein, sememangnya sentiasa mendengar luahan hati adiknya. Tanpa pengetahuan Raja Syamri dan adik-adiknya, pengusaha keropok leko ini sering menghulurkan bantuan untuk keluarga mereka jika arwah ayahnya dilanda masalah keuangan. Memang rapatlah dengan dia. Kalau ada apa-apa masalah, dia selalu mengadu kat makcik. Kalau dapat makcik bantu dia. Dalam masalah kewangan ke masalah lain pun, dia banyak tolong makcik. Dalam perniagaan makcik dulu, makcik buka kedai roncik kat kampung. Ku Mazlan Ku Jusoh berusia 37 tahun, sahabat baik Raja Syamri sejak kecil. Dialah insan yang sering membantu Raja Syamri di zaman persekolahan mereka. Kini, dia adalah orang kanan dan pembantu pribadi Raja Syamri. Dia dah selalu aktif. Saya ni pula risaukan dia. Jadi, saya sebagai macam volunteer lah. Apa benda tu saya ambil berat lah dengan dia. Contohnya barang-barang dia ke. Kadang kaki dia pun terlupa juga. Pernah kaki dia hilang tau. Disorot kawan-kawan. Jenuh mencarinya. Tapi dia ni rasa pelik je. Dia rasa macam kehidupan dia. Tak rasa dia tu tak ada kaki je sebenarnya. Walaupun kurang dari segi fizikal, Raja Syamri tidak pernah alpa menunaikan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah dan lazimnya dia akan ke masjid untuk solat berjemaah. Di masjid inilah Raja Syamri sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah dan menjalin silaturahim dengan masyarakat kampung. Raja ni bermula daripada kecil lagi. Merupakan seorang kanak-kanak yang pintar, luar biasa daripada budak-budak lain. Kecerdikan dia, kecerdasan akal dia, dan juga daripada kecil lagi ni dia suka berbicara, berdialog dengan orang yang lebih tua daripada dia. Pernah ingat masa dia darjah 4 ni, gurunya suruh melukis. Apa yang dia lukis? Satu sejadah dan dia duduk atas tu di bawah terbang. Saya lahir menjadi seorang lelaki ataupun seorang pelajar yang sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri saya. Berkat kesokongan daripada guru-guru yang positif dan juga masyarakat setempat pada masa itu yang juga positif, maka saya mula merasakan bahawasanya tidak ada benda yang mustahil. Saya juga boleh lakukan sesuatu. Saya terlibat dalam aktiviti co-curricular, mewakili sekolah ke sana dan kemari. Dan saya melihat bahawasanya di sebalik kekurangan yang Tuhan bagi, terdapat banyak kelebihan-kelebihan lain. Cikgu Muhammad Siddiq Daud pernah mengajar Raja Syamri di sekolah menengah Gaal. Dia antara guru yang sentiasa memberi dorongan kepada Raja Syamri kerana berkeyakinan anak muridnya mempunyai keistimewaan tersendiri. Yang tekun dan pelajar yang gigih. Kemudian dia mudah bergaul, suka bertanya guru dan suka berkawan. Mudah nak bagi orang kata nak bergaul dengan membantu kawan-kawan tu senang. Jadi saya pun bagi semangat dia. Yang pertama sekali jangan pandang kepada kecacatan kita. Menyedari Raja Syamri dalam keadaan murung, Bonda Hajah Nabibi, guru juga selaku warden di MRSM Kota Baru, mendekati dan menyelami perasaan yang terbuku di hati Raja Syamri. Ternyata keprihatinan warga sekolah dan asrama yang dihuni memberi satu sinaran buatnya. Ada satu waktu tu dia macam sedih sikitlah, dan bukan Raja Syamri lah yang suka bersedih. Tapi bila kita tanya tu, dia bagi tahu yang kaki dia dah tak muat. Jadi kita usahakanlah di kalangan guru-guru, staf MRSM
untuk membolehkan dia dapat kaki yang sesuai dengan badan dia yang membesar. Dugaan hidup Raja Syamri tidak berhenti takat itu. Satu pengalaman pahit menggoncang jiwa insan kerdil ini. Dari saat itu, dia berazam untuk mengubah nasib keluarganya. Satu perkara yang saya tak dapat lupakan, sewaktu convocation di UiTM, Abah datang dengan mak daripada Kelantan dengan bas. Sampai di Shah Alam, saya ambil Abah di stesen bas Shah Alam, bawa ke UiTM. Abah hanya bersarapan dengan ITO secawannya. Lepas tu, masa tu kasut saya pun koyak, tapak pun koyak. Saya tengok tengah hari tu Abah tak makan, mak pun tak makan kerana mereka tak ada duit. Dan apabila saya naik menerima ijazah saya di atas pentas, saya turun ke bawah, tidak ada kalungan bunga, tidak ada apa-apa pun yang diterima melainkan senyuman dari Abah. Saya tak sampai hati nak tengok Abah saya kelaparan, dan pada waktu itu saya terus ke belakang bangunan UiTM, saya menangis sepuas hati saya. Dalam hati saya bersumpah dengan nama Allah, aku akan bekerja, aku akan berusaha setinggi yang boleh. Aku akan jadi manusia sehebat yang boleh. Allah tidak akan menduga seseorang itu, melainkan dia mampu menggalasnya. Raja Syamri menunaikan janjinya dengan berusaha mencapai peluang yang semaksimal mungkin. Kejayaan demi kejayaan dikecapinya. Paling bermakna apabila kejayaan itu sempat dikongsi bersama arwah ayahnya. Kini, Raja Syamri memiliki Golden Mines Consultant bertempat di Pasir Putih, Kelantan. Dia melihat kerjaya ini sebagai landasan terbaik dalam menyampaikan motivasi kepada masyarakat agar jangan mudah berputus asa. Dia sendiri pernah terlakar dalam kanvas kehidupan yang kusam. Justru, dia ingin melihat insan yang serba kekurangan bangkit mengubah warna kehidupan. Saya sendiri travel, bergerak ke seluruh Malaysia secara purata 8,000 km satu bulan. Jadi perjalanan yang jauh itu pastinya memakan masa dan tenaga yang sangat tinggi, sangat banyak. Dan saya sendiri bersebelah kaki setelah travel 8,000 km nak berdiri lagi di tempat program sebelah kaki selama 6 jam satu hari. Ianya adalah merupakan satu perkara yang sangat memerlukan sabar, tenaga yang banyak, sangat memerlukan determination, fokus yang tinggi. Risiko kemalangan, risiko kolaps atas pentas seperti mana yang pernah berlaku, pernah berlaku kerana kepadatan jadual. Kadang-kadang tengah berprogram, pernah berlaku satu masa kepala lutut saya terseliuh di atas pentas, dan kesakitan tu Allah saja yang tahu, memang sakit. Dan kita bangun lagi, teruskan program sebab melihatkan partisipan, peserta program yang fokus dan khusyuk mendengar. Tak sampai hati rasanya untuk stopkan program dalam keadaan terhincut dan kesakitan itu tanpa kita beritahu pada orang lain. Kita teruskan, habiskan program. Dan apabila program tamat, peserta datang memeluk kita, memberitahu, abang saya dah 2 tahun tak solat bang, saya nak solat balik hari ini. Kesakitan yang kita alami itu hilang begitu saja. Halimatu Saadiah Wan Jusoh, pengurus operasi Golden Mines Consultant, perlu memastikan jadual program Raja Syamri teratur. Saadiah tidak menafikan Raja Syamri seorang yang penyabar dan sungguh pun berdepan dengan pelbagai kerenah pelanggan. Dia tenang menanganinya. Cabaran bila bekerja di sini ada macam-macam klien. Macam banyak sangat ragam dia. Kalau ada klien yang sangat baik tu, kita sangat senang berurusan tu. InsyaAllah Cik Raja cakap program akan berjalan lancar lah. Tapi kalau ada setengah-setengah klien tu, dia macam dari awal dah susah kan. Siap tanya lagi, who is he? Encik Raja ni dia dah lama ke kerja? Jadi kita pun macam kita
kena layanlah dia dengan sebab dia klien kan, client is always right. So kita cakaplah kat dia, okey Encik Raja ni dah ada dalam bidang ni dah 10 tahun, 11 tahun dah masuk tahun ni. Mungkin ramai tak tahu sangatlah dekat luar sana, tapi sebenarnya Encik Raja ni dah ada ramai clients, and then peserta-peserta dia pun dah ramai dekat luar sana. Facebook pun dekat fanpage pun dah ada dalam 50 lebih ribu orang lah kan, fans dia kan. Raja Syamri bertuah kerana dikelilingi orang yang ikhlas membantunya. Ahmad Rustam, merangkap pembantu dan pemandu, telah berkhidmat lebih dari 10 tahun. Pelbagai pengalaman pernah dilaluinya bersama Raja Syamri. Masa kami susah dulu, kami pernah tidur di atas minyak, di highway plus ke apa, sekali dengan orang daripada lori. Betapa susahnya kami dengan Baraja ni. Menjadi insan dikenali ramai, menuntut kesabaran dalam menghadapi bahaya fitnah. Ayah kepada dua cahaya mata ini turut tidak terlepas dari pelbagai dugaan. Baginya yang paling penting, sesuatu pekerjaan perlu dilakukan dengan ikhlas dan tidak gentar dengan cabaran mendatang. Masyarakat setempat, masyarakat sekitar melihat kita sebagai ikon, sebagai ikon. Jadi fitnah-fitnah ini sentiasa datang kepada penceramah. Saya percaya ini tidak berlaku pada saya saja, kepada semua penceramah. Fitnah-fitnah ini datang, baik fitnah daripada mungkin mereka yang tak suka dengan cara kita, mungkin daripada orang-orang tertentu yang mungkin orang suka kat kita, terlebih suka ke dan sebagainya. Dr. Asri Yusof, pensyarah di UiTM Kelantan, mula mengenali Raja Syamri ketika mengikuti program Sarjana Executive Master of Administration. Dia kagum dengan kekuatan dalaman Raja Syamri yang sama sekali tidak merasakan kecacatan sebagai penghalang untuk berjaya mencapai apa yang diimpikan. Saya sangat-sangat berharap dan saya yakin Raja Syamri akan berjaya. Dengan sifatnya, dia menerima hakikat kekurangan dan dia mengetahui di mana kelebihan dia. Jadi dengan positif minded, berfikiran positif, terbuka, mengetahui kelemahan tapi tidak mengambil kelemahan sebagai satu yang dia duka cita. Tak ada. Raja Syamri tak ada. Dia ambil yang di sebelah positifnya dan dia exploit bersama-sama dengan guru dia dengan penuh hormat. Walaupun saya tidak sempurna fizikal, tapi saya mampu berikan sesuatu kepada masyarakat. Saya mampu menyumbang, dan malah sumbangan itu saya rasakan amat besar, dan skala sumbangan itu juga amat luas. Tidak berada di satu tempat, di Kelantan, di Pasir Putih, tapi di seluruh negara. Kamu anak abah. Kamu kena kuat seperti orang lain. Itulah kata-kata azimat arwah ayahnya yang menjadi pegangan Raja Syamri sehingga kini. Dia terus bertekad meneruskan kerjayanya, berkongsi episod kehidupan dan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Kecacatan tidak menghalang untuk seseorang itu berjaya.